Okay, Assalamualaikum. Testing 1, 2, 3. Okay, baik, hari ni cikgu nak tunjuk macam mana kita nak buat soalan kedua. Okay, soalan 1 kita dah buat semalam. Okay, kita teruskan dengan soalan kedua. Okay, kita baca dulu soalan dia. Kita kena faham soalan. Sebab apa? Sebab memahami soalan tu adalah separuh daripada nak menjawab soalan. Kalau kita tak faham soalan, kita tak akan boleh jawab soalan dengan baik. Okay, Rajah 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Encik Azri bercadang untuk menukar palang lama AB. Okay, palang AB ni dengan yang baru. Cari panjang palang baru itu. Okay, jadi sebenarnya soalan ni minta apa? Soalan ni minta kita untuk cari panjang AB. Okey. Okey, dia bagi panjang, dia bagi tinggi daripada C sampai titik tengah AB. Tapi dia minta kita cari AB. Okey, jadi macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, sebenarnya ada beberapa cara lah. Selain daripada dalam bab ni, iaitu dalam bab garis lurus, kita juga boleh guna teori Pythagoras. Kita juga perlu guna teori Pythagoras nanti ya. Okey, tengok ni baca berikutnya. Diberi persamaan garis lurus palang bagi atap AC. Persamaan AC ni adalah apa? Y sama dengan 2/3x tambah 12. Y sama dengan 2/3x tambah 12. Okey, jadi itu persamaan dia. Soalan minta cari panjang AB. Panjang AB. Apabila dia dah bagi persamaan, okay, pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena pastikan adakah dia memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C ataupun tidak. Jadi kalau kita amati persamaan ni, kita akan dapati apa? Dia dah memenuhi dah, dia dah sama. Sebab Y dah tinggal sorang-sorang, kan? Y dah tinggal sorang-sorang. Jadi daripada situ kita tahu bahawa 2/3 ni adalah nilai apa? Nilai dia punya kecerunan lah, M lah. Dan positif 12 ni adalah nilai apa? Nilai C ataupun apa C? Y intercept. Potongan pada paksi Y. Okey, jadi apabila kita dah tahu dah potongan paksi Y adalah 12 dan kecerunan dia adalah 2/3. Jadi apa yang kita boleh buat sebenarnya? Okay, kita boleh dapat kita dah tahu kecerunan dan juga kita dah tahu dia punya potongan paksi Y. Kan? Okay. Kalau katakanlah bela, tak tahu nanti apa kita nak buat next. Kan? Okay, cuba kamu buat keluar dulu apa formula-formula berkait. Okey, apa formula berkait lagi dalam bab ni? Okey, kita tahu formula apa? Formula nak cari gradient kan? Itulah formula 1 yang selalu sangat kita akan guna dalam bab ni, betul tak? Okey, apa dia formula kecerunan? Kan, perbezaan Y bahagi perbezaan X, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, katakanlah kita bawa keluar ni. Kemudian kalau kita bela juga tak tahu nak buat apa. Okey, kita ambil persamaan AC ni. Persamaan AC ni, katakanlah titik A kita jadikan titik pertama, titik C kita jadikan titik kedua. Jadi maksudnya koordinat dekat sini akan jadi X2 Y2. Dan koordinat dekat A ni akan jadi X1, Y1. Okey, boleh.
Okey, jadi sebenarnya daripada persamaan ni kita boleh tengok apa lagi. Okey, kita dah boleh dapat dah. M dia kita dah ada. Kan? Macam mana kita nak cari X2, Y2, X1, Y1? Okey, daripada C ni kita boleh dapat apa? Daripada C ni kita boleh dapat nilai apa? Potongan pada paksi Y. Kan? Jadi potongan paksi Y, katakanlah kita lukiskan ini di dalam satu satah. Di dalam satu graf lah kita kata. Okey. Contohnya kita lukis macam ni lah. Okey. Garis lurus AC katakanlah macam ni. AC Garis lurus ni dia akan panjang dia selalu. Dia memang tak berterusan. Dia akan terus panjang sampai infinity lah. Okey, jadi AC ni sebenarnya dia potong pada 12 lah dekat paksi Y. Sebab kita tahu daripada equation ni. Dan kecerunan dia adalah 2/3. Betul tak? Jadi kalau kamu tengok persamaan ni, kamu tengok tinggi ni pun 12, sini pun potong pada 12. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia samalah. Dekat sini pun 12. Dia sama. Sini pun 12. Jadi kita boleh faham A ni adalah yang memotong pada paksi X. Faham tak? Titik C dekat sini, titik A pula dekat sini. Kita pun boleh faham macam tu. Itulah dia. Faham tak faham? Okey, bila kita dah tahu di mana titik A, di mana titik C, kita pun bolehlah cari koordinat dia. Macam mana kita boleh cari koordinat? Kita gunakan dia punya kecerunan. Yang mana kecerunan ni kita dah tahu. Okey, sekarang ni kita kenal pasti dulu titik-titik dekat sini apa dia punya koordinat yang kita dah tahu. Okey, untuk titik C koordinat dia memang kita tahulah. Berapa X untuk C ni? Okey, X nampak? X dia kosong lah, kan? X dia kosong, Y dia 12. Kalau untuk A pula, okey, untuk A pula X dia kita tak tahu. Kita letak je dulu X1. Kita tak tahu berapa. Tadi titik A kan kita jadikan X dia X1. Jadi kita letak je dekat sini X1. Okey, tapi titik Y dia kita tahu kosong lah. Sebab dia potong paksi X ni. Jadi titik Y dia kosong, nampak? Kosong. Faham tak? Okey, jadi apabila kita dah dapat macam ni, cuba kita masukkan dalam equation. Kita dah tahu M dia berapa tadi? M dia 2/3. Okey, kita masukkan, kita samakan dulu sama dengan 2/3. Okey, cuba kita masukkan titik-titik ni di dalam equation. Kan? Ini adalah X2, Y2. Ini X1, Y1. Kan? Okey. Kita nak tulis kat mana ni equation? Tulis bawah dia lah. Okey, Y2 sama dengan 12. Y1 kosong. Okey, X2 kosong. X1 tak tahu. Kita tulis je X1 macam tu. Sama dengan 2/3. Okay, apabila kita dah dapat sampai macam ni, kita tengok persamaan ini. Persamaan ni ada satu je unknown, X1. Dan ada satu persamaan. Jadi kita bolehlah selesaikan dia. Betul tak? Okay, jadi macam mana cara kita nak selesaikan dia? Tengok rule yang cikgu ajar semalam. Okay, mula-mula kita dah kenal pasti dia ada satu equation, satu unknown. Okay, boleh teruskan. Yang kedua, tengok ada bracket tak? Tak ada. Okay, boleh teruskan. Berikutnya tengok ada pecahan ke tak ada. Okay, ada pecahan. Jadi perlu selesaikan pecahan. Macam mana nak selesaikan pecahan tu? Kita kena darab apa? Dia punya pembawah darab dengan selain daripada atas dia. Kan? Pembawah darab dengan
selain daripada atas dia. Okey, jadi dia akan jadi macam mana? Jadi 3 ni perlu darab dengan kesemua ni lah. Kan? So katakanlah kita bawa ni pergi mana buat satu nota kecil lah. Sebab ni penuh sangat dah ni. Okey, buat satu nota kecil dulu. Okey, 3 kena darab dengan semua atas ni. Okey, jadi dia akan jadi 3 darab 12 tolak kosong sama dengan 2. Tapi ni ada lagi pembawah ni. Kosong tolak X1. Kosong tolak X1 ni tak ada lah, kosong tu habis lah. Tinggal negatif X1 je lah. Okey, jadi negatif X1 ni nak hilangkan dia, kita kena darab dengan selain daripada atas dia, iaitu darab dengan 2 lah. Yang ni semua atas dia. Selain daripada atas dia, ni je tinggal. Faham tak? Okey, jadi kita pun salin dulu. 3 darab 12 tolak kosong sama dengan 2. Okey, kejap. Kenapa kena ada bracket 12 tolak kosong ni? Sebab 12, okey, 12 tolak kosong 12 lah. Tak payah tulis lah 12 tolak kosong. 12 tolak kosong 12 lah. 3 per 12 je lah kita tulis 3 darab 12 je. Sebab 12 tolak kosong 12. Okey, 2 darab negatif X1. Okey, jadi 3 darab 12 akan jadi 36. 2 darab negatif X1 akan jadi negatif 2X1. Jadi kalau kita nak cari X1 saja, negatif 2 ni, kita pindahlah sini. Dia akan jadi bahagilah, betul tak? Daripada darab akan jadi bahagi. Sebab negatif 2 ni darab dengan X1, jadi dia akan jadi bahagilah dekat sini. 36 bahagi negatif 2 sama dengan akan jadi berapa? Sama dengan X1, jadi X1 akan jadi berapa ni? Max error. Tak boleh, kena ada internet. Okey, dia akan jadi apa? 18, betul tak? Negatif 18. Jadi X1 kita dapat berapa? Negatif 18. Okey, logik lah. Sebab apa? Sebab belakang ni kan negatif. So kita pun dah dapat dekat sini. X1 nilai dia negatif 18. Faham tak? Faham tak faham? Okey, apabila kita dah dapat panjang sini. Kalau kita dapat titik ni negatif 18. Jadi kita boleh tahu tak berapa panjang sini? Kita boleh tahulah, mestilah 18. Kan? 0 sampai negatif 18, panjang dia 18 lah. Betul tak? Jadi panjang dia 18, kita tahulah panjang dekat sini. Benda pula ni. Panjang dekat sini daripada A sampai titik tengah dia adalah 18. Jadi separuh lagi pun mestilah 18 juga. Jadi panjang AB kita boleh dapat berapa? Kan 18 darab 2 lah. Kita boleh dapat 36 lah. Panjang AB 36 meter. Itulah jawapannya. Macam tu je cara buat dia. Okey, faham ya?